Kalau saya suruh pilih ASB, tabung haji atau emas, yang mana paling untung? Jangan jawab dulu sebab ramai sebenarnya salah faham fungsi setiap sesuatu. Ramai ingat kena pilih salah satu. Hakikatnya, setiap simpanan ada tugas yang berbeza. ASB dan tabung haji berfungsi untuk simpan duit sesuai untuk tabungan jangka masa pendek seperti dana kecemasan, road tax, insurans, servis kereta dan apa-apa perbelanjaan yang akan digunakan dalam masa yang terdekat. Duit lebih selamat disimpan di situ berbanding di rumah dan ada pulangan tahunan sekitar 4 hingga 5% setahun. Bagaimana pula dengan emas? Emas bukan untuk kita belanja bulan depan. Emas adalah simpanan jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek, harga emas memang boleh turun naik. Tapi jika melihat rekod lebih 20 tahun dan harga emas menunjukkan peningkatan dalam jangka masa panjang. Didorong oleh inflasi dan penyusutan nilai mata wang. ASB dan tabung haji jaga aliran tunai kita. Emas pula jaga nilai kekayaan kita. Sebab tu tak perlu pilih satu. Tak perlu pilih salah satu. Gunakan semuanya mengikut fungsi masing-masing. Kalau nak mulakan simpanan emas, tak perlu tunggu kaya. Boleh bermula serendah RM100 melalui akaun Emascap Public Gold. Nak saya bantu buka akaun dan tunjuk langkah demi langkah? Klik link di bio. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.